Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami dari Kumpulan 8. Hari ini kami akan membincangkan tentang pemeriksaan saksi dalam proses pembincangan di dalam mahkamah. Saya Darlina dan saya akan mulakan dengan pengenalan kepada pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi merupakan salah satu komponen yang paling kritikal dalam suatu pembicaraan. Mengapa? Kerana keterangan saksi menjadi asas utama untuk membuktikan fakta yang dipertikaikan di dalam mahkamah. Ia berbeza dengan bukti, dokumen ataupun fizikal. Keterangan saksi membawa kelebihan yang unik kerana ia akan menyampaikan naratif dan gambaran kejadian secara langsung kepada hakim. Mekanisme ini diwujudkan untuk memastikan setiap pihak mendapat peluang yang adil dalam mengemukakan hujah sekaligus memenuhi prinsip keadilan asasi dalam sistem perundangan. Seterusnya kita pergi kepada definisi pemeriksaan saksi. Saksi didefinisikan, saksi ialah individu yang dipanggil secara rasmi ke mahkamah untuk memberikan keterangan mengenai sesuatu kes berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Keterangan boleh datang daripada apa yang dilihat, didengar atau apa yang dialami sendiri oleh saksi. Selain itu, ia juga boleh berbentuk pendapat profesional daripada pakar dalam bidang tertentu, sebagai contoh seperti doktor. Perlu diingat juga, setiap saksi membawa tanggungjawab undang-undang untuk bercakap benar selepas mengangkat sumpah. Jika mereka memberikan keterangan palsu, mereka akan boleh dikenakan hukuman yang berat. Baiklah, seterusnya saya akan sambung dengan kelayakan menjadi saksi. Sebelum itu, nama saya Nur Amirah binti Muhammad Amri. Jadi, saya akan menerangkan tentang kelayakan untuk menjadi saksi. Di bawah Akta Keterangan 1950, pada asasnya semua orang layak untuk menjadi saksi sekiranya mereka mampu untuk memahami soalan yang diajukan dan dapat memberikan jawapan secara rasional. Antara individu yang boleh menjadi saksi ialah orang dewasa, kanak-kanak yang memahami kepentingan bercakap benar, orang kurang upaya atau OKU dengan bantuan yang sesuai, serta saksi pakar yang mempunyai pengetahuan khusus seperti doktor atau pakar forensik. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan kepentingan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi amat penting kerana ia membantu mahkamah untuk mencari kebenaran dan menentukan fakta bagi sesuatu kes. Selain itu, proses ini juga membolehkan mahkamah untuk menilai kredibiliti seseorang saksi dalam menentukan keterangannya secara konsisten dan boleh dipercayai. Jadi, secara keseluruhannya, pemeriksaan saksi memainkan peranan yang penting dalam memastikan keadilan dapat ditegakkan dan keputusan mahkamah dibuat berdasarkan bukti yang cukup. Nama saya Budi Mujmani Sanapulai. Saya akan sambung dengan asas Undang-Undang Pemeriksaan Saksi. Akta Keterangan 1950 iaitu Evidence Act 1950 adalah undang-undang utama yang mengawal sehingga keseluruhan proses saksi di Malaysia. Terdapat skop kawalan akta. Yang pertama adalah menentukan kelayakan saksi dan memberi penerimaan bukti. Yang kedua adalah menggariskan tata cara pemeriksaan iaitu utama, balas dan semula. Yang ketiga adalah menetapkan jenis soalan yang dibenarkan atau dilarang. Terdapat jenis pemeriksaan saksi. Yang pertama adalah pemeriksaan utama. Pemeriksaan utama oleh peguam atau pihak yang memanggil saksi itu sendiri. Membina asas kes dan membolehkan saksi menceritakan kejadian secara bebas dan menggunakan soalan terbuka. Contohnya, di manakah anda pada malam tersebut? Soalan memimpin sama sekali tidak dibenarkan. Yang kedua adalah pemeriksaan balas. Proses menyoal saksi oleh pihak lawan itu sering dianggap senjata paling penting. Ini menguji kebenaran dan membedakan pencanggahan dan meruntuhkan kredibiliti saksi lawan. Soalan memimpin dibenarkan dan boleh berbentuk agresif atau mencabar. Contohnya, betul atau tidak penglihatan anda sebenarnya terhalang pada malam itu? Yang seterusnya adalah pemeriksaan semula. Pemeriksaan terakhir oleh pihak asal selepas pemeriksaan balas selesai membetulkan kekeliruan
dan memulihkan kredibiliti saksi yang terjejas semasa pemeriksaan balas. Hanya boleh menyentuh perkara yang telah ditimbulkan semasa pemeriksaan balas sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atilia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kredibiliti saksi dan saksi pelajar dalam proses pemeriksaan saksi. Pertama, iaitu kredibiliti saksi merujuk kepada tahap kebolehpercayaan seseorang saksi dalam memberikan keterangan di mahkamah. Semasa pembicaraan, hakim akan menilai sama ada saksi tersebut bercakap benar, konsisten dalam keterangannya dan tidak mempunyai motif untuk menipu atau menyembunyikan fakta. Kredibiliti saksi biasanya diuji melalui pemeriksaan balas jika terdapat kecanggahan antara keterangan saksi dan dengan bukti lain atau kenyataan terdahulu. Kredibiliti saksi tersebut boleh dipersoalkan sebaliknya jika saksi memberikan jawapan yang jelas, konsisten dan selaras dengan bukti yang ada. Keterangannya lebih mudah diterima oleh mahkamah. Seterusnya ialah saksi pakar. Saksi pakar ialah individu yang mempunyai pengetahuan, kemahiran atau pengalaman khusus dalam bidang tertentu seperti perubatan, forensik maupun kejuruteraan. Peranan saksi pakar ialah untuk membantu mahkamah dan memahami isu-isu teknikal yang berada di luar pengetahuan biasa hakim. Sebagai contoh, seorang doktor forensik boleh memberikan pendapat profesional mengenai punca kematian seseorang. Manakala jurutera boleh menjelaskan punca kegagalan sesuatu struktur pembangunan. Walau bagaimanapun, mahkamah tidak semestinya menerima semua pendapat saksi pakar. Hakim masih akan menilai kelayakan, pengalaman dan asas pendapat yang diberikan sebelum menentukan sejauh mana keterangan tersebut boleh dipercayai. Kesimpulannya, kredibiliti saksi dan keterangan saksi pakar memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu mahkamah mencari kebenaran dan membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti yang boleh dipercayai. Seterusnya, nama saya Ain Sofia dan saya akan membentangkan tentang cabaran dalam pemeriksaan saksi di mahkamah. Pertama, antara cabaran dalam pemeriksaan saksi ialah ingatan yang lemah. Kadang-kadang sesuatu perkara berlaku sudah lama dahulu dan kes dibicarakan selepas bertahun-tahun yang lepas. Jadi, saksi mungkin terlupa beberapa perkara penting tentang kes tersebut. Seterusnya, tekanan emosi berada dalam mahkamah boleh menyebabkan saksi berasa takut, gugup ataupun tertekan, apatah lagi apabila berhadapan dengan peguam dan juga hakim. Keadaan ini boleh menjejaskan cara mereka memberikan keterangan. Selain itu, terdapat juga kemungkinan berlakunya pengaruh dari pihak luar. Saksi mungkin dipengaruhi oleh pihak tertentu untuk mengubah atau menyesuaikan keterangan mereka. Dan terakhir, cabaran terakhir ialah keterangan yang palsu. Dalam setengah keadaan ada saksi yang sengaja untuk menyembunyikan fakta sebenar atau memberikan maklumat yang tidak benar. Oleh sebab itu, pemeriksaan balas memainkan peranan yang sangat penting. Melalui pemeriksaan balas, pihak lawan dapat menguji ketepatan dan kebolehpercayaan keterangan saksi serta mengesan sebarang kelemahan dalam pemeriksaan tersebut. Okey, seterusnya, kesan pemeriksaan saksi terhadap keputusan mahkamah. Keterangan saksi boleh menentukan sama ada seseorang disabitkan kesalahan atau dibebaskan daripada pertuduhan dalam kes jenayah. Dalam kes sivil pula, keterangan saksi boleh menentukan sama ada seseorang berjaya ataupun gagal
dalam membuktikan tuntutannya. Malah dalam kebanyakan kes, keputusan mahkamah bergantung kepada sama ada hakim mempercayai keterangan saksi tersebut ataupun tidak. Oleh sebab itu, pemeriksaan saksi sering dianggap sebagai jantung kepada sesuatu perbicaraan kerana ia membantu mahkamah mencari dan menentukan kebenaran dalam sesebuah kes. Seterusnya, saya Nadia Hani dan saya akan teruskan dengan contoh situasi ringkas. Sebagai contoh, dalam kemalangan jalan raya, saksi semasa pemeriksaan pertama menyatakan bahawa defendant memandu laju dan melanggar lampu isyarat. Namun, semasa pemeriksaan balas, saksi didapati berada jauh daripada lokasi tersebut dan juga terhalang oleh lori pemandangan. Oleh itu, mahkamah mungkin meragui ketepatan keterangannya. Contoh ini menunjukkan bahawa pemeriksaan balas boleh menguji kredibiliti saksi dan memberi kesan besar terhadap keputusan kes. Secara kesimpulannya, pemeriksaan saksi memainkan peranan penting dalam membantu mahkamah menilai fakta dan kredibiliti saksi. Melalui pemeriksaan pertama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula, kebenaran dapat dikedapasi dengan lebih tepat. Oleh itu, pemeriksaan saksi sangat penting bagi memastikan perbicaraan berjalan secara adil dan keputusan mahkamah dibuat berdasarkan bukti yang cukup. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.